masalah saya, kalau orang lain 3 serangkai, saya 6 serangkai. 6 serangkai. Yes. Okey. Kecil manis, Darah tinggi. jantung dah 2 stand. Oh, 2 stand. Lepas tu tulang saya ada 5 skru atas ni. Okey. By right I cannot ni cannot. okey. And I kena pakai collamite. Apa tu? Hard collar. Apa lagi? Mata doktor suspect cancer. Oh, mata. Now I'm Better. Better and atas semangat lah yang Okey. Lepas tu fibroid saya dah buang uterus. By right orang yang buang uterus ni dia hormon dia tak Memang imbalance. Imbalance dan tangan pun biasanya kedut, betul. Apa ni kering. Itu masalah dia. So kakak datang sebab penyakit kakak. Apa kakak makan? Berapa lama kakak boleh nampak beza? Saya makan dalam masa 3 minggu. Okey. 30 biji sehari. 30 biji sehari? Yes. Berapa biji saat? 10. Okey. Lepas tu sekarang saya dah reduce jadi 18 biji sehari. Okey. Dan kalau saya rasa sihat, saya ambil VR5 3 kali, tiap-tiap 2 jam, 2. And then saya tak demam. Itu ada satu cerita, saya datang sini yang masa opening. Opening ceremony. Tu, saya naik 15 jam kereta api, tempat duduk, bukan tempat tidur, balik 15 jam. Ada orang demam tau. Betul. Alhamdulillah. Tak kena. Tak kena, dan saya rasa Tuhan bagi benda ni, hali hitam kan, black ginger, as penyebab kepada dia, bukan penyembuh Tuhan. Ini sebagai penyebab yang Tuhan izin. Yes, Gitu. betul. Jadi kita kadang-kadang kenapa? Sebab dia ada kajian secara saintifik. Sebab dia ada orang kata semua ada. 2-3 orang yang join bawah saya, dan farmasis pun ada. So siapa kita? Betul. Kita orang biasa kan? Kita orang biasa. Kita bukan belajar. Kakak datang sebagai seorang yang ada masalah kesihatan dan sembuh. So kakak kenalkan dekat kawan-kawan. Ya. Okey.